Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami wakil daripada kumpulan Ipoh. Saya Ahmad Nasri bin Yusof. Nombor matriks 2900098. Seterusnya ahli kumpulan saya Tiba Pria. Nombor matriks 290256 dan juga Tiru Alil Arsi 290257. Baik, pengenalan. Dalam era globalisasi dan dunia tanpa sepadan telah mewujudkan organisasi yang terdiri daripada individu daripada pelbagai latar belakang. Diversity merangkumi perbezaan dari aspek jantina, umur, etnik, agama, budaya, pendidikan dan sosioekonomi. Dalam sektor awam, tenaga kerja yang datang daripada pelbagai negeri, kaum dan tahap kemahiran menjadikan pengurusan diversity semakin mencabar. Jika diuruskan dengan bijak, diversity mampu menyumbang kepada peningkatan inovasi, penyelesaian masalah dan imej organisasi. Namun begitu, ia juga boleh menjadi punca konflik jika tiada kefahaman dan toleransi antara kaki tangan. Oleh itu, pemimpin sektor awam perlulah memainkan peranan yang penting demi memastikan persekitaran kerja yang inklusif, harmoni dan produktif. Okey, baik. Definisi diversity dalam organisasi. Diversity ni atau lebih dikenali kepelbagaian lah. Okey, dalam organisasi pula diversity merujuk kepada kehadiran individu yang berbeza dari segi jantina, umur, etnik, agama, budaya, pendidikan dan status sosioekonomi dalam sesebuah organisasi. Di dalam sektor awam, diversity merangkumi penjawat awam daripada pelbagai negeri, latar belakang budaya serta bidang kemahiran yang berbeza seperti teknikal, pengurusan dan dasar awam. Kepelbagaian ini menyumbang kepada keputusan yang lebih inklusif, menyeluruh dan berorientasikan rakyat serta memperkukuh keharmonian di tempat kerja. Namun begitu, tanpa pengurusan yang berkesan, diversity boleh menimbulkan konflik budaya dan diskriminasi. Justru, peranan pemimpin sangat penting dalam mengurus dan memanfaatkan diversity. Baik, di antara kepentingan diversity dalam organisasi, yang pertamanya meningkatkan kreativiti dan inovasi. Diversity membawa pelbagai pandangan, pengalaman dan cara berfikir yang menyumbang kepada idea yang lebih segar dan menyeluruh. Gabungan individu daripada pelbagai latar belakang seperti umur dan budaya menghasilkan keseimbangan antara inovasi dan kebijaksanaan. Contohnya, dalam perancangan bandar, pasukan pelbagai kaum dan kepakaran mampu menghasilkan reka bentuk yang eksklusif dan mesra komuniti. Pengurusan diversity yang baik menjadikan organisasi lebih fleksibel dan bersedia menghadapi cabaran pada masa yang akan datang. Di antara kepentingan diversity dalam organisasi yang lain iaitu keupayaan menyelesaikan masalah yang kompleks. Masalah dalam sektor awam sering bersifat dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Pasukan yang pelbagai latar belakang dapat menyumbang penyelesaian dari pelbagai sudut dan pandangan. Contoh kerjasama pelbagai agensi dalam isu kemiskinan bandar menghasilkan penyelesaian yang holistik. Diversity juga mempertingkatkan kemahiran interpersonal seperti komunikasi, toleransi dan kerjasama rentas budaya. Di antara kepentingan diversity dalam organisasi yang lain pula iaitu dapat mempertingkatkan imej organisasi. Pekerja berasa dihargai apabila perbezaan mereka diterima dan dihormati dalam organisasi.
Sambutan perayaan pelbagai kaum bersama membina semangat kekitaan dan persefahaman. Inklusiviti, mengurangkan diskriminasi serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Dasar seperti latihan kesedaran budaya dan anti-diskriminasi penting bagi mengelakkan suasana yang harmoni. Salam sejahtera, nama saya Deva Priya, nombor matriks 290256. Saya akan membentangkan tentang peranan pemimpin dalam mengurus diversiti dalam sektor awam. Nombor 1, menyediakan dasar dan polisi yang inklusif. Pemimpin perlu merangka dasar pengambilan, penilaian dan promosi yang adil tanpa mengira latar belakang. Dasar seperti zero tolerance terhadap diskriminasi dan saluran aduan selamat perlu diperkenalkan. Dasar harus dilaksanakan secara konsisten dan disokong dengan latihan serta garis panduan yang jelas. Semakan berkala penting bagi memastikan dasar kekal relevan mencerminkan keperluan masyarakat pelbagai. Kedua, menjadi contoh teladan role model. Pemimpin perlu menunjukkan sikap adil, terbuka dan menghormati perbezaan sebagai teladan kepada kaki tangan. Menyambut perayaan pelbagai kaum di tempat kerja memupuk keharmonian dan saling menghormati. Elakkan sikap pilih kasih, buat keputusan berdasarkan merit dan kebolehan untuk tunjukkan keadilan. Kepimpinan berintegriti akan melahirkan pemimpin pelapis yang menghargai diversiti. Yang ketiga pula, meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang diversiti. Pemimpin perlu menganjurkan bengkel, kursus dan seminar untuk tingkatkan kesedaran tentang kepentingan menghormati diversiti. Latihan seperti sensitiviti budaya dalam penyampaian perkhidmatan boleh membantu kurangkan salah faham budaya. Sediakan modul pembelajaran dalam talian agar latihan dapat diakses oleh semua kaki tangan tanpa batas lokasi atau masa. Pendidikan berterusan penting agar semua pekerja sedar peranan mereka dalam membina tempat kerja yang inklusif. Yang keempat pula, menggalakkan penyertaan dan suara semua pihak. Pemimpin perlu pastikan semua kaki tangan, termasuk wanita, OKU, etnik minoriti dan generasi muda diberi peluang menyuarakan pendapat. Dalam mesyuarat jabatan, pemimpin harus memastikan peluang bercakap diagihkan secara adil, bukan dimonopoli. Mewujudkan sesi town hall dan menubuhkan jawatan kuasa khas seperti jawatan kuasa kepelbagaian dan inklusiviti untuk memberi ruang suara semua pihak. Pendekatan ini memperkasa pekerja, membina semangat kebersamaan dan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan menyeluruh. 5 cabaran pengurusan diversiti dalam sektor awam. Nombor 1 adalah persepsi dan sikap negatif di mana stereotip atau prasangka terhadap perbezaan budaya, agama atau jantina boleh menjejaskan suasana kerja yang harmoni. Kedua adalah komunikasi antara budaya yang lemah yang terdapat perbezaan bahasa, dialek dan gaya komunikasi ini boleh menyebabkan salah faham dan konflik, terutamanya dalam organisasi dengan kaki tangan pelbagai latar belakang. Ketiga adalah pelaksanaan dasar inklusif yang terbatas yang terdapat dasar yang diperkenalkan itu sering menghadapi cabaran dalam pelaksanaan akibat kekurangan latihan, kekurangan sumber atau sokongan dari pemimpin peringkat pertengahan. Keempat adalah ketidakseimbangan perwakilan dalam pengurusan atasan. Kerana masih terdapat ketidakseimbangan dalam peluang kenaikan pangkat yang kadang-kadang dipengaruhi faktor luar seperti politik atau budaya organisasi. Kelima adalah menangani konflik nilai. Ini cabaran dia memang sangat tinggi kerana keputusan yang melibatkan
identiti agama atau budaya perlu dibuat dengan berhati-hati bagi mengelakkan rasa terpinggir dalam kalangan kaki tangan. Mari kita bincangkan sedikit berkaitan dengan teori pendekatan situasi. Apa itu teori pendekatan situasi? Teori pendekatan situasi adalah keberkesanan bergantung pada kesesuaian gaya kepimpinan, di mana pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepimpinannya berdasarkan tahap kematangan dan kesediaan individu yang dipimpin. Dalam teori ini juga terdapat keperluan untuk pengadaptasian dalam sektor awam yang pelbagai, yang pemimpin perlu menyesuaikan gaya mereka berdasarkan latar belakang dan keadaan individu seperti pekerja muda atau yang baru masuk. Dalam teori ini juga, pemimpin perlu peka terhadap keperluan unik setiap individu dalam organisasi untuk mengelakkan rasa tidak puas hati dan diskriminasi, dan pemimpin juga harus fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan latihan dan prestasi untuk memenuhi keperluan setiap pekerja, terutama dalam persekitaran yang berdiversiti. Dalam teori pendekatan situasi ini terdapat 4 gaya kepimpinan utama, iaitu mengarah, membimbing, menyokong dan melimpahkan. Dalam 4 gaya kepimpinan utama ini adalah untuk pekerja yang berbeza. Dalam mengarah adalah untuk pekerja yang tidak berpengalaman, membimbing untuk pekerja yang bersedia tetapi kurang kemahiran, menyokong untuk pekerja yang berkemahiran tetapi memerlukan keyakinan, keempat melimpahkan untuk pekerja berpengalaman dan yakin. Apa itu teori pendekatan laluan matlamat path goal theory? Fokus utama teori ini adalah pemimpin memudahkan laluan bagi pekerja untuk mencapai matlamat dengan menghapuskan halangan dan memberikan sokongan, bimbingan serta insentif yang sesuai. Dalam teori ini juga terdapat 4 gaya kepimpinan utama, iaitu directive, supportive, participative dan achievement oriented. Directive adalah memberi arahan jelas kepada pekerja yang kurang berpengalaman atau baru. Supportive adalah menyediakan sokongan emosi dan empati penting dalam konteks organisasi yang pelbagai. Partisipatif melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan untuk memastikan mereka dihargai dan terlibat. Achievement oriented untuk memberi cabaran kepada pekerja untuk mencapai standard kerja tinggi dengan bimbingan. Teori pendekatan tingkah laku, behavioral approach. Behavioral approach ini fokus pada tingkah laku pemimpin, kerana ini menekankan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam memimpin bukan sifat semula jadi, dengan 2 dimensi utama, iaitu struktur inisiasi. Struktur inisiasi adalah untuk merancang dan menetapkan matlamat. Dan kedua adalah pertimbangan. Pertimbangan itu adalah hubungan interpersonal dan sokongan kepada pekerja. Penyesuaian gaya kepimpinan, pemimpin boleh menyesuaikan tingkah laku mereka untuk menjadi lebih berkesan, menguruskan isu seperti perbezaan etnik, agama atau gender di tempat kerja. Pemimpin dalam sektor awam perlu memahami kepelbagaian budaya dan agama serta memastikan suasana kerja yang inklusif dan harmoni. Dan akhir sekali, latihan juga menekankan tingkah laku positif seperti keadilan, empati dan ketegasan untuk menghasilkan pemimpin yang peka terhadap kepelbagaian. Kesimpulan peranan pemimpin dalam sektor awam. Pemimpin dalam sektor awam memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam berjalan dengan cekap, berkesan dan berintegriti. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab mengurus sumber manusia dan kewangan, tetapi juga bertindak sebagai ejen perubahan yang mendorong inovasi, integriti dan accountability. Pemimpin yang berkesan dalam sektor awam harus mampu: 1. Menyesuaikan gaya kepimpinan dengan situasi dan keperluan pekerja. 2. Mendorong budaya kerja yang beretika dan berorientasikan rakyat. 3. Membina kepercayaan masyarakat melalui ketelusan dan kebertanggungjawabkan. 4. Memimpin perubahan dan penambahbaikan berterusan demi kepentingan awam.
Secara keseluruhannya, pemimpin yang cemerlang dalam sektor awam adalah kunci kepada pemerintahan yang baik dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat.